Kita pakai tudung. Kalau tak pakai tudung, nampak sangat bahu kita kerana baju kita ketat, maka wajiblah tudung kita tu menutup bahu. Tapi kalau bahu kita tidak kelihatan sebab baju kita tu besar, maka sunat juga melepasi bahu dengan tudung. Yang kata wajib labuh daripada dada, labuh daripada tekak, labuh daripada bahu, apabila tidak labuh nampak aurat. Itu kata yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka kaum perempuan melabuhkan tudung dari atas kepala ke bawah dada mereka. Kerana dulu ni butang baju ni dak jenis dak akan tudung je sekat, nampak lubang dada. Dada ni terbuka, faham lagi? Dada terbuka, panggil belahan baju. Maka oleh kerana ada belahan baju tak boleh nak tutup dengan butang, maka wajib tudung labuh daripada dada. Atau orang puangnya dia pakai baju tu kecek dan buah dada dia besar, jadi nampak betul daripada luar, wajib kena labuh tudung bawah dada. Tapi kalau baju dia besar, buah dada kecek, tak nampak bekas benda pun, maka sunat labuh daripada dada. Okey.